Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Terima kasih diucapkan kepada para pendengar di atas kesudian bersama kami dalam podcast Sembang Guaman, Anjuran Jabatan Guaman Malaysia. Okey, untuk segmen hari ini, tuan-tuan dan puan, bersama kami daripada Jabatan Bantuan Guaman Selangor dan saya, moderator anda pada hari ini iaitu Puan Nurihan binti Ahmad. Okey, hari ini kita akan membincangkan satu topik yang menarik dan penting untuk orang awam, terutamanya yang pernah terlibat dengan kemalangan jalan raya, iaitu ganti rugi kemalangan jalan raya. Tuntutan tanpa tekanan. Menarik kan? Namun, sebelum kita kupas dengan lebih lanjut topik kita pada hari ini, kita bersama dengan dua orang panel kita, iaitu Cik Rashid bin Selkon dan juga Puan Zurina binti Razali, juga daripada Jabatan Bantuan Guaman Selangor. Okey, pepatah Melayu mengatakan tak kenal maka tak cinta. Jadi saya rasa elok kiranya para panel kita memperkenalkan diri terlebih dahulu, sedikit berkaitan latar belakang terutama kerjaya di Jabatan Bantuan Guaman Selangor. Okey. Terima kasih Puan Moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdul Rashid bin Salkun, bertugas di Jabatan Bantuan Guaman Selangor. Pada tahun ini genaplah perkhidmatan saya selama 32 tahun dan saya akan bersara wajib pada Julai 2025 ini. Okey, Julai 2025. Ni April, maksudnya dalam 3 bulan lagi Encik Rashid akan berada dalam servis government. Ya, begitu insya-Allah. Ya Allah, Masya Allah, kiranya ni buah tangan terakhirlah Encik Rashid untuk kami di Jabatan Bantuan Guaman Selangor dan khususnya untuk Jabatan Bantuan Guaman Malaysia. Alright. Okey, di Puan Zurin, dipersilakan. Terima kasih Puan Nurihan. Saya Zurina binti Razali. Sama juga bertugas di Jabatan Bantuan Guaman Selangor sejak 2017 sehingga kinilah lebih kurang 8 tahun ni. Dan sekarang saya menjalankan tugas sebagai pengantara. Okey. Pengantaraan, kes-kes pengantaraan dan sebagai pengantara di JBG Selangor. Okay. Berapa orang pengantara, Puan? Setakat ni seorang saja di Selangor. Oh, jadi kebanyakan kes yang dirujuk akan dikendalikan oleh Puan lah selaku pengantara. Betul. Alright. Okey. Terima kasih diucapkan kepada para panel. Okey. Kita berbalik kepada topik kita pada hari ini, iaitu ganti rugi kemalangan jalan raya, tuntutan tanpa tekanan. Okey, saya percaya ramai yang tertanya, apa dia ganti rugi kemalangan jalan raya ni? Wujud ke tuntutan tanpa tekanan? Sebab persepsi masyarakat kan, bila berkait dengan tuntutan, terutama melibatkan prosedur mahkamah, pasti merasakan ia satu prosedur yang rumit, yang memerlukan lantikan peguam, kos yang tinggi dan sebagainya. Okey, ulasan daripada Cik Rashid. Baik, terima kasih Puan Moderator. Memang kita biasanya bila berlaku kemalangan, mangsa perlu mengetahui apakah tindakan dan langkah-langkah yang perlu diambil selepas berlakunya kemalangan itu. Tak kiralah sama ada dia nak buat tuntutan atau tidak, tapi kena buat dulu. Yang pertamanya adalah, yang penting adalah laporan polis. Selain daripada itu, kumpullah bukti-bukti tentang kalau boleh ambil gambar, ambillah gambar. Ya. Tapi senang sekarang ambil gambar, semua orang ada handphone kan? Betul. Terus tangkap gambar. Dashcam pun amat membantu. Membantu, betul-betul Cik Rashid. Dapatkan rawatan sekiranya ada kecederaan dan hubungilah pihak insurans. Ya. Daripada sama ada cedera atau tidak, barulah tahu nak tuntut ganti rugi apa. Ya. Kecederaan ataupun kerosakan. Macam itulah. Okay. Saya tertarik dengan Encik Rashid punya kata langkah pertama yang paling penting adalah laporan polis. Sebenarnya kan, di mana laporan polis ini perlu dibuat? Okey, kita ambil situasi yang mana situasi perantau pulang ke desa di musim perayaan. Balik kampung kemalangan lah pula. Jadinya adakah mereka ni perlu membuat report tu di balai yang terdekat ataupun boleh tunggu balik kampung dululah baru buat? Macam mana tu Cik Rashid? Baik. Sebenarnya
laporan polis itu perlu dibuat Di mana? di daerah ataupun di kawasan di mana kemalangan itu berlaku. Sebab Balai Polis Trafik daerah itulah atau kawasan itulah yang akan buat siasatan. Ya. Kira kes kemalangan ni akan didengar di kawasan tersebut. Ya. Kalau buat tuntutan di mahkamah magistrate pun, di mahkamah di mana kemalangan berlaku. Pendakwa raya IO pegawai penyiasat sebenarnya di situ. Okey. Ya. Jadi para pendengar kena lihatlah, ini antara poin yang paling penting saya kira, sebab kadang-kadang kan bila kita kemalangan kita down, mood pula nak beraya, dah lupa dah laporan polis tadi. Jadi kena buat teruslah. Alright. Berbalik pada pampasan tadi, kita lihatlah pampasan, kadang-kadang kita lihat pampasan tu berbeza antara CA dan CB, walaupun mereka ini kecerdasannya yang sama. Mungkin ada tips daripada panel ahli panel kita macam mana nak memastikan mereka ini mendapat tuntutan atau ganti rugi yang sewajarnya. Okey, baik Puan Moderator, terima kasih ya. Jadi kalau kita berbalik kepada isu pampasan ni pula, seperti ada yang dimaklumkan oleh Encik Rashid sebentar tadi, kalau ikutkan adalah tips-tips yang kita syorkan supaya pampasan yang dibuat oleh mana-mana pihak yang terlibat dengan kemalangan ni mungkin boleh dapat satu jumlah pampasan yang sewajarnya. Tetapi bergantung kepada apa pembuktian yang kita ada, seperti yang tadi Cik Rashid ada sebut, terutamanya berkaitan dengan dokumen. Maknanya apa-apa sahaja bukti-bukti, dokumen-dokumen yang berkaitan dengan kejadian yang berlaku dari segi contoh gambar ke nak nampakkan gambaran kerosakan, lepas tu terutamanya yang melibatkan kecederaan, kan, tahap kecederaan tu dengan mendapatkan saluran perubatan yang betul lah, dapat disyorkan oleh mana-mana pakar yang berkaitan, tahap kecederaannya tu sama ada cacat kekal ke, kecederaan secara sementara sahaja ke, ataupun berulang ke, begitulah. Itu dari segi dokumentasi. Kemudian kita juga syorkan secara tips lainnya, untuk mana-mana pihak yang terlibat dengan kemalangan ni tidak membuat apa-apa tawaran, tidak menerima apa-apa tawaran awal. Sebab kadang-kadang kita rasa macam tak nak kes ni berpanjangan, jadi mungkin kita tergesa-gesa nak terima tawaran, mana-mana pihak mungkin nak cuba selesaikan dengan cara mudah. Kalau kena dengan sesuai dengan keadaannya, terutamanya contoh yang tidak melibatkan kecederaan, mungkin bolehlah, tak ada masalah, sebab pihak tu mungkin nak teruskan kepada pembayaran ke, ataupun terus bawa kepada tempat-tempat yang berkaitan, bengkel ke, nak terus settle dan dibuat terus, okey, tak ada masalah. Tapi kalau yang lebih kepada melibatkan kecederaan ni, kita syorkan kita ikutlah aturan yang lebih teratur. Jelas, sebab kecederaan ni kadang-kadang tak nampak segera. Betul. Ada masa, contohnya ada klien patah kaki tu tahu selepas 2 minggu ke malangan tu, baru tahu sebenarnya kakinya patah. Okay, so saya rasa tip yang sangat berguna daripada Pak Zurin. Okey, tadi kita tahu langkah, kita dah tahu, tips kita dah tahu, tapi saya percaya apa yang paling penting yang orang awam perlu tahu adalah apa dia tuntutan ganti rugi kemalangan yang boleh dituntut ni, atau jenis-jenis ganti rugi ni. Baik, dia ada macam-macam ganti rugi yang boleh dituntut dia. Yang biasanya orang tuntut, pertamanya ganti rugi kerosakan kenderaan. Okey. Biasanya kalau kerosakan kecil-kecil aja, biasanya workshop yang tolong claim daripada insurans. Okay. Tapi kalau tak diselesaikan oleh pihak insurans, boleh tuntut di mahkamah lah. Okey. Yang keduanya ganti rugi kecederaan. Kecederaan ni berbeza-beza, ya. Dia ditaksirkan oleh mahkamah. Ditaksirkan oleh mahkamah berapakah nilai sesuatu kecederaan itu. Okay. Biasanya mahkamah ni tafsir macam mana, Cik Rashid? Biasanya mahkamah akan taksirkan ikut hujah lah, ikut hujah yang apa peguam buat. Dan peguam ni akan tentukan, akan minta mahkamah taksirkan, biasanya akan jumlah yang tinggi. Dia memandukan kepada satu, yang pertamanya, contoh-contoh kes terdahulu. Okey. Yang keduanya, mengikut panduan yang dikeluarkan oleh Majlis Peguam dalam Compendium of Personal Injuries Awards. Itu biasanya dibuat oleh peguam.
Itu kitab peguam lah, pakai Itu sebelum peguam nak kahwin. berjuang dalam kes ni. Alright. Yang selain itu apa ganti rugi lain lah. Yang boleh dinilaikan berdasarkan kepada resit yang telah ataupun perbelanjaan yang telah dikeluarkan, yang dibuktikan dengan resit, macam kehilangan ataupun kerosakan pakaian, kerosakan jam, itu boleh dituntut. Okey. Okay, kita lihat pampasan yang ditentukan oleh mahkamah kadang-kadang boleh mencecah puluhan ribu, malah ada ratus ribu. Persoalannya, siapa yang akan bayar award atau perintah yang dikeluarkan oleh mahkamah ni, Cik Rashid? Dalam kes suatu kenderaan itu dilindungi oleh insurans, pihak insurans lah yang menanggung ataupun membayar ganti rugi itu. Kira insurans kenderaan yang kita ambil setiap tahun tu. Ya. Penting ada insurans tu. Penting lah kan. Kalau tak ada insurans, Cik, kadang-kadang kita tak nafikan ada orang terlupa lah pula nak hidupkan insurans, ataupun kenderaan-kenderaan yang lama yang diguna pakai macam tak apalah, tak payah hidupkan insurans. Ambil mudah lah. Ambil mudah kan. Kita tak tahulah ada yang persepsi macam tu. Jadinya kalau berlaku kemalangan ni, siapa yang akan bayarkan bagi pihak defendant ini, Cik Rashid? Dalam kes atau keadaan defendant ini tidak dilindungi insurans, biasanya pihak yang menuntut ni akan membuat tuntutan terhadap Motor Insurance Bureau. Okay. Walaupun Motor Insurance Bureau ni bukanlah insurans yang melindungi kenderaan itu, tetapi Motor Insurance Bureau ni dia ada tanggungjawab tertentu. Okey. Jadinya mangsa ni boleh terus pergi membuat permohonan di MIB tu. Ya. Perlu kepada lantikan peguam ataupun boleh pergi sendiri, Cik Rashid? Dia boleh buat tuntutan sendiri. Tetapi kalau tidak berjaya, dia cubalah membuat tuntutan oleh peguam. Okey. Puan Suri kita tahu tuntutan di mahkamah, terutama yang melibatkan mahkamah ni, akan tertakluk kepada had masa, yang mana kebanyakan akan tertakluk pada atas had masa lah. Okey, dalam kes kemalangan ni sendiri macam mana? Ada tak had masa yang perlu dipatuhi oleh pemohon ini dalam memfailkan kes-kes begini? Okey, sudah pasti Puan Norehan, yang itu kita memang ada tertakluk kepada berdasarkan Akta Had Masa 1953. Apa-apa juga tuntutan, yang ini kita spesifikkan kepada kemalangan jalan raya lah. Kalau berlaku apa-apa kemalangan, apa-apa tuntutan, yang pertama, sekiranya kemalangan tu tak melibatkan sebarang kematian, tuntutan perlu dibuat dalam tempoh 6 tahun daripada tarikh kemalangan berlaku. Okey. Yang kedua, dalam keadaan sekiranya ada pihak yang meninggal dunia ataupun melibatkan kematian, sama ada waris ataupun mana-mana pihak yang keluarga, perlu membuat tuntutan dalam tempoh 3 tahun. Sama juga dari tarikh kemalangan berlaku. Dan satu lagi keadaan, sekiranya kemalangan yang melibatkan kenderaan jabatan kerajaan. Yang ini tempoh masanya 3 tahun juga. Perlu dibuat tindakan lah sekiranya nak dibuat sebarang tuntutan di mahkamah dalam tempoh 3 tahun dari tarikh kemalangan berlaku. Okay. Kiranya 3 permohonan, jenis permohonan ni tertakluk kepada atas had masa lah. Betul. Okay, kalau kita lihat kecederaan untuk ganti rugi kecederaan tu agak lama 6 tahun. Saya rasa adalah satu waktu yang wajar juga, sebab kadang-kadang kecederaan ni tak nampak di peringkat awal. Betul, kadang-kadang ada kemalangan yang mana mangsa ni kemalangannya teruk. Jadi tunggu dulu, pulih dulu dan baru failkan. Sebab 6 tahun kan adalah tempoh pemulihan, saya rasa yang wajar. Kebiasaannya macam itulah. Maknanya tunggu sehingga selesai proses pemulihan, ataupun kita nak tahu kesan, kalau ada, yang paling penting adalah kesan jangka masa panjang. Kadang-kadang pergi pada cacat kekal. Jadi kalau boleh biar kita dapat satu pembahasan yang berbaloi lah. Maksudnya tidak perlu tergesa-gesa lah. Betul. Cuma walaupun tak tergesa-gesa, tapi kita kena pastikan dalam lingkungan tempoh had masa tu. Kalau terlalu berlengah-lengah pun tiba-tiba pada waktu
tuntutan nak dibuat rupanya dah 6 tahun. Dah terhalang pula dengan tempoh had masa. Macam itulah. Terima kasih Puan Zuri. Kita lihat kan, selain penyelesaian di mahkamah ni, yang mana kita tahu tadi kita dah bincangkan, yang mana di mahkamah mungkin melalui satu proses yang panjang, ada tak alternatif lain atau kaedah lain yang boleh diambil oleh mangsa untuk buat permohonan ini, yang mana alternatif ini mungkin lebih mudah, lebih cepat, yang mana yang paling penting tidak tertekan sangat. Dah cedera, lepas tu nak melalui satu proses yang panjang. Ada tak alternatif lain, Puan Zuri? Kalau untuk menjawab soalan tu, pastinya ada Puan Nurrehan. Yang mana kita panggil sesi itu adalah sesi pengantaraan ataupun sidang pengantaraan, ataupun di mahkamah kebiasaannya istilahnya mediasi. Jadi pengantaraan ni adalah satu sesi di mana kita cuba panggil pihak-pihak yang bertikai, iaitu pihak-pihak yang menuntut ataupun pihak yang dituntut tu sendiri, untuk dikendalikan satu sesi ni oleh seorang pengantara lah. Jadi ada satu prosedur yang mana pihak-pihak ni tiada apa sebarang paksaan, kita akan kendalikan untuk pihak-pihak ni hadir ke pejabat. Untuk yang kes di JBG, maknanya JBG sendiri akan kendalikanlah oleh pengantara untuk panggil pihak-pihak. Yang pertamanya memang tiada sebarang paksaan. Jadi kalau ada keengganan, jadi kekangan kita dalam isu pengantaraan ni adalah kadang-kadang kita tak dapat kerjasama. Ada pihak yang tak setuju hadir. Jadi kalau tak setuju hadir, kita tak dapat laksanakanlah, maknanya terpaksa juga melalui proses yang di mahkamah itu sendiri. Jadi apa yang para pendengar penonton semua perlu tahu adalah banyak kebaikan pengantaraan ni, yang mana salah satunya sangat-sangat menjimatkan masa dan kos. Sebab seperti yang Puan Moderator ada sebut tadi, di mahkamah ni prosedurnya lebih rumit. Masa memang akan ambil masa yang lebih panjang. Jadi dengan proses pengantaraan ni, kalau pihak-pihak hadir, pengantara akan cuba fahamkan apa kebaikan, cuba pandu mereka ni, mungkin kita pergi pada pelaksanaan yang lebih cepat. Jadi kita akan terus kepada persetujuan ataupun penyelesaian. Jadi jimat masa, jimat kos. Selain daripada tu, sesi tu juga kita boleh katakan sebagai sesi yang tertutup. Dia berbeza dengan mahkamah yang mana sesi tu adalah sesi terbuka. Jadi ada orang awam dan agak mengikut kepada peraturan-peraturan mahkamah lah. Kalau sesi yang ini, walaupun kita galakkan dalam keadaan terkawal, tapi pihak-pihak kita nak cakapnya lebih selesa lah. Dia agak tidak formal. Tadi Puan Zuri kata ada perjanjian penyelesaian. Betul. Adakah perjanjian penyelesaian tu direkodkan di mahkamah ataupun bagaimana? Betul Puan. Memang kita akan rekodkan di mahkamah. Sebab di peringkat pengantaraan ni bersifat sementara saja. Cuma kita nak pihak-pihak faham, kalau persetujuannya begini, kita buat satu perjanjian sementara. Kemudian kita mengikut kepada apa yang mahkamah tetapkan. Kalau dah ada tarikh di masa akan datang tu, nak datang lagi sekali ke mahkamah untuk rekodkan saja depan hakim. So dia akan keluar sebagai penghakiman persetujuan lah. Betul, ada perintah lah. Maksudnya pihak-pihak perlu patuh pada perintah yang dikeluarkan oleh mahkamah tu nantilah. Macam tu. Terima kasih Puan Zuri atas perkongsian mediasi. Saya rasa mediasi ni agak menarik lah. Saya rasa berbalik pada tajuk kita, tuntutan tanpa tekanan. Saya rasa mediasi ni adalah alternatif yang untuk mengurangkan tekanan tadi. Betul. Setuju tak? Setuju, sangat setuju. Puan Zuri dengan Encik Rashid, saya kira pegawai yang berpengalaman lah di JBG Selangor kan. Mungkin pernah mengendalikan kes-kes ganti rugi kemalangan, mungkin di peringkat nasihat, di peringkat litigasi maupun di peringkat mediasi sekali. Boleh Encik Rashid dan Puan Zuri kongsikan apa pengalaman menarik yang mungkin tidak boleh dilupakan atau berbekas di hati, rasa sentiasalah ingat-ingat berkaitan kes tu. Ya. Baik, ada saya teringat satu kes saya yang saya kendalikan di mahkamah Shah Alam sudah Okey. Klien saya ni terlibat dengan kemalangan dan akibat daripada itu ia mengalami kecederaan kekal. Cacat katanya lah hilang deria penglihatan, hilang deria pendengaran, hilang deria rasa dan hilang deria bau. Masya-Allah. Okey. Cacat kaki, dengan tangan tu jangan kira lah memang cacat. Kalau nak dikirakan tuntutannya memang besar. Besar. Tapi malangnya pemandu ataupun penunggang motosikal yang cuai itu
tidak dilindungi insurans. Okey. Ya? Bila tidak dilindungi insurans, walaupun dia mengaku dia cuai, tetapi macam mana cara dia nak bayar? Apa banyak dia nak bayar? Ya? Jadi pihak-pihak ni pun bersetujulah untuk berunding dalam satu sidang mediasi di mahkamah. Oh, diorang lalui mediasi di mahkamah. Mediasi di mahkamah. Dan hasil daripada mediasi itu telah dicapai satu penyelesaian yang supaya ataupun bahawa penunggang motosikal yang melanggar itu, yang tidak ada insurans itu, membayar kepada anak guam saya satu jumlah yang walaupun kecil, walaupun tak seberapa, tetapi itulah yang masing-masing bersetuju. Setelah mengambil kira bahawa mungkinlah pemandu anak guam saya faham keadaan defendant dan defendant juga faham bahawa itu kesalahan dia, kecuaian dia. Maksudnya defendant diwakili oleh peguam ataupun tidak, Cik Rashid? Keduanya, defendant ada peguam juga. Ada peguam lah. Okay. Jadi Cik Rashid lihatlah selepas itu bagaimana hubungan defendant itu sendiri? Adakah rasa dendam ataupun tidak selepas persetujuan itu tercapai? Yang menariknya, selepas penyelesaian itu dicapai dan direkodkan penghakiman persetujuan, masing-masing tak ada rasa dendam. Okey. Tak ada rasa dendam. Itulah kelebihannya mediasi atau pengantaraan itu. Yalah. So masing-masing dah tahu hak masing-masing, dikira win-win situation. Yes. Jadi saya rasa langkah yang diambil oleh klien Cik Rashid itu juga adalah satu langkah mungkin untuk elakkan tekanan daripada dia. Dah Cik Rashid kata tadi kan dia mengalami kecacatan, kalau nak pergi mahkamah lebih sukar dan sebagainya. Nak kena turun naik dengan keadaan fizikal tu sendiri kan. Betul. Saya rasa menarik Cik Rashid punya kes tersebut. Pak Zuri sendiri ada satu kes yang berbekas di hati? Okey, untuk saya setakat ni tidaklah banyak kes yang melibatkan kemalangan yang dirujuk ke pengantaran, tapi ada satu kes ni yang saya agak ingat tu sebab melibatkan dua pihak yang saling menuntut ni adalah berbangsa India. Lebih kurang macam kronologi Cik Rashid tu, cuma bezanya yang ini dia tak melibatkan apa-apa kecederaan lah. Cuma kat situasi yang sama seperti Cik Rashid tu, pihak yang melanggar tu tak dilindungi oleh insurans. Jadi cerita dia samalah. Kalau nak tuntut demand terlalu tinggi pun, kita melihat pula kepada keadaan pihak yang dituntut tu. Jadi dalam sesi yang saya kendalikan tu, pihak hadir setakat walaupun defendernya dinamakan dua pihak, cuma satu pihak tu tak hadir, satu pihak yang pemilik kenderaan tu hadir. Jadi dalam setakat perbincangan tu, pihak yang dituntut ni iaitu defendant ni maklumkanlah keadaan dia seorang ibu tunggal, menanggung anak-anak yang masih bersekolah. Jadi dia cubalah minta budi bicara daripada pihak anak guam kita ni, plaintiff ni. Cuma yang saya agak tertarik tu apabila mereka mungkin nak keadaan lebih selesa, jadi dia minta izin dengan saya untuk dia berbahasa Tamil kepada kedua pihak. Saya benarkan tak ada masalah, walaupun saya tak faham apa yang mereka bincangkan, tapi kita bagi kelonggaran tu, nak katanya seronoknya mediasi ni, sehingga kita boleh bagi kelonggaran dan keselesaan. Jadi dia selesa berbahasa dengan bahasa mereka sendiri. Yang saya nampak macam memang perbincangan tu lebih kepada nak dapatkan persetujuan satu jumlah lah penyelesaian. Yes, toleransi lah, minta toleransi daripada pihak plaintiff tu sendiri. Walaupun di peringkat itu kita tak rekodkan persetujuan tu secara pada hari yang sama. Maksudnya ketika tu mediasi gagal lagi. Kita anggap tangguhan. Saya tangguhkan dulu sebab pihak defendant minta ruang untuk dia cuba cari penyelesaian sebab kita dah syorkan beberapa perkara. Jadi kita minta dia buat semakkan dulu. Buat dulu prosedur tu, kalau okey nanti kami susuli buat follow up semula lah, nak dapatkan semula. Tapi yang saya faham akhirnya dekat mahkamah memang direkodkan juga penyelesaian secara persetujuan. Yes, betul. Maksudnya dalam kes ni GBD wakili ke mahkamah, dan di mahkamah persetujuan tersebut direkodkan. Dapat direkodkan lah. Mungkin ada
lanjutan perbincangan tu dapat direkodkan. Okay, tak melibatkan satu perbicaraan yang perlu tidak diteruskan lah. Perbicaraan, betul. Saya percaya ketika perbincangan mereka tu tadi yang Puan Zurin kata mereka berbincang dalam bahasa mereka, itu yang membuka minda mereka untuk satu jumlah yang disetujui. Okey. Menarik perkongsian Puan Zurin. Okey, saya percaya kita dah bincang ganti rugi kemalangan semua dan sebagainya. Tapi yang menjadi tanda tanya di kalangan orang awam, adakah GBJ ini mewakili kes ini? Adakah kes ganti rugi kemalangan ini adalah dalam bidang kuasa GBJ? Okey, dipersilakan para panel. Baik, memang ganti rugi kemalangan Raya ini adalah dalam bidang kuasa Jabatan Bantuan Guaman. Dia bawa Akta Bantuan Guaman. Dia tak secara spesifik sebab kemalangan jalan raya ni dia tak ada atas tertentu dia di bawah undang-undang sivil jadi setakat kita bantu sampai pada peringkat pendengaran bicaraan sampai keputusannya lah. Memandangkan kes ini juga dalam bidang kuasa, sekiranya mereka ingin mendapatkan bantuan guaman atau nasihat, bagaimana apa yang perlu mereka lakukan, Cik Rashid? Orang ramai boleh melayari portal kami di www.jbg.gov.my ataupun menghubungilah cawangan terdekat. Dan cawangan kami di Selangor, Jabatan Guaman Selangor melalui nombor telefon 03 5543 3398. Okey. Itu website dan juga talian telefon. Tapi kan trend sekarang lah kan. Semua orang awam, tak kata orang awam lah, kita sendiri pun kita lebih suka pergi kepada media sosial untuk mendapatkan maklumat. Tak kisahlah maklumat apa yang kita kena, kita masuk maklumat berkaitan sesuatu agensi. Okey, di Jabatan Bantuan Guaman Selangor dan juga Jabatan Bantuan Guaman Malaysia khususnya, ada apa-apa media sosial boleh dilayari oleh orang awam? Setakat ni orang awam boleh mengikuti lah kita punya media sosial Jabatan Bantuan Guaman di TikTok, YouTube dan FB. Dan kepada orang awam semua, jangan lupalah follow, like, share dan subscribe lah segala perkongsian kami di media sosial. Terima kasih diucapkan kepada para panel dan juga semua para pendengar di atas kesudian untuk bersama kami. Sebelum kami undur diri, kita akhiri dengan serangkap pantun Curah Air di Daun Keladi. Dengarlah podcast kami lagi dan lagi. Sekian, terima kasih.